Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Azwa binti Zamri, bernombor matrik MC 2309232446. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi refleksi saya mengenai isu kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru dan kesannya terhadap pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Saya juga akan mengaitkannya dengan apa yang telah saya pelajari daripada kursus kaedah mengajar bahasa Melayu. Setiap guru memainkan peranan penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk pelajar. Namun, tanpa pengetahuan pedagogi yang mencukupi, proses ini boleh terganggu dan menjejaskan keberkesanan pengajaran. Oleh itu, memahami dan menguasai pengetahuan pedagogi adalah sangat penting dalam profesion perguruan. Pengetahuan pedagogi sangat penting dalam memastikan guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan berkesan. Guru yang menguasai pengetahuan ini akan mampu mengawal kelas dengan baik untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang menarik dan sesuai dengan tahap pemahaman pelajar. Berkomunikasi dengan berkesan bagi memastikan konsep yang diajar dapat difahami dengan jelas oleh pelajar. Menggalakkan interaksi yang aktif dan melibatkan pelajar secara langsung dalam proses pembelajaran. Tanpa pengetahuan pedagogi yang kukuh, pelbagai cabaran boleh muncul yang akhirnya menjejaskan hasil pembelajaran pelajar. Justru adalah penting untuk memahami kesan yang timbul akibat kekurangan daripada aspek ini. Sekiranya guru tidak menguasai pengetahuan pedagogi dengan baik, pelbagai kesan negatif boleh timbul yang akan menjejaskan proses pembelajaran secara keseluruhan. Hal ini bukan sahaja menyukarkan guru dalam menyampaikan pelajaran tetapi juga menurunkan motivasi pelajar untuk belajar. Antara kesannya ialah: pertama, pelajar menjadi pasif kerana tidak didedahkan dengan kaedah pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Kedua, pelajar kurang memahami topik yang diajar disebabkan kaedah penyampaian yang tidak jelas atau terlalu bosan. Ketiga, suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif apabila guru gagal mengawal disiplin kelas dengan baik. Keempat, pelajar berasa kurang bermotivasi kerana mereka tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bagi memastikan penguasaan pengetahuan pedagogi yang lebih baik, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh guru untuk terus meningkatkan kemahiran mereka. Langkah-langkah ini bukan sahaja membantu guru dalam menguasai pengetahuan pedagogi dengan lebih mendalam, tetapi juga memberi impak positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil. Menghadiri latihan dan kursus profesional. Sebagai seorang guru, menghadiri kursus profesional seperti bengkel, seminar dan kursus adalah sangat penting. Kursus ini memberi peluang kepada guru untuk mempelajari teknik pengurusan bilik darjah yang berkesan, kaedah pengajaran yang inovatif serta strategi komunikasi dengan lebih baik. Dalam kursus kaedah mengajar bahasa Melayu, saya mempelajari teknik penggunaan bahan bantu mengajar secara efektif untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Sebagai contoh, penggunaan bahan visual seperti video pendek dan infografik sangat membantu pelajar memahami konsep dengan lebih mudah. Membaca dan meneliti bahan pedagogi terkini. Guru juga boleh menambah ilmu pengetahuan dengan membaca jurnal pendidikan, artikel pendidikan dan mengikuti guru berpengalaman melalui media sosial. Sumber-sumber ini memberi idea segar dan kaedah baharu yang boleh diterapkan dalam pengajaran. Refleksi dan penambahbaikan berterusan. Setiap kali selepas sesi pengajaran, guru perlu membuat refleksi untuk menilai sejauh mana keberkesanan kaedah yang digunakan. Refleksi ini sangat membantu guru mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki untuk pengajaran yang lebih baik pada masa hadapan. Walaupun pengetahuan pedagogi yang baik penting untuk kejayaan pengajaran, kekurangan pengetahuan ini boleh menyebabkan beberapa masalah yang menjejaskan keberkesanan proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh situasi yang menunjukkan kesan kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru dan bagaimana ia mempengaruhi
pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. Yang pertama ialah kawalan kelas yang lemah. Saya pernah menyaksikan situasi di mana seorang guru gagal menetapkan peraturan kelas yang jelas, menyebabkan pelajar mudah bercakap sesama sendiri dan mengganggu proses pembelajaran. Hal ini boleh mengganggu pemahaman pelajar terhadap topik yang diajari. Kaedah pengajaran yang kurang menarik. Guru yang hanya menggunakan kaedah ceramah tanpa melibatkan pelajar dalam aktiviti interaktif seringkali menyebabkan pelajar berasa bosan. Keadaan ini menyebabkan pelajar hilang fokus dan kurang berminat untuk belajar. Kegagalan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Dalam satu situasi lain, saya menyaksikan seorang guru hanya menggunakan teks bertulis tanpa sebarang bahan visual atau bantuan teknologi. Akibatnya, pelajar sukar memahami konsep yang diajar. Saya belajar bahawa penggunaan bahan visual seperti video simulasi atau katalog produk sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman pelajar. Kesimpulannya, pengetahuan pedagogi yang kukuh sangat penting untuk memastikan pengajaran yang berkesan. Melalui kursus kaedah mengajar bahasa Melayu ini, saya telah mempelajari pelbagai strategi yang membantu saya meningkatkan kemahiran pedagogi, termasuklah penggunaan aktiviti interaktif dan bahan bantu mengajar yang menarik. Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan pedagogi kita dan menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut keperluan pelajar agar mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.